Okey, hari ini saya berada di Brickfield di sebuah kedai makan iaitu Komplek L TK Brickfield. Ni yang saya makan ni je lah, kari dengan ayam goreng. Kari dengan ayam goreng. Dan kedai ni majoriti dia banyak India. Tengok kedai dia, India, banyak India. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, tak perlulah kalau ada orang Melayu makan kedai India ke, kan, itu tak ada masalah. Sebab kita daripada kecil lagi memang kita berkawan dengan orang India, kawan dengan orang Cina. Jadi kita sebagai negara perpaduan, kalau ada kedai India, makan kedai India, tak salah apa pun, tak jadi apa pun. Dia akan menjadi kita hubungan yang baik di antara kaum. Ini yang dicuba ditonjolkan oleh Madani. Okay, sekian, terima kasih.